Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Siti Kristina Hani binti Mak Fauzi, wartawan TVCC dari SK Desa Cepaka. Hari ini saya akan melaporkan tentang program istimewa yang sedang berlangsung, iaitu Agihan Bubur Lambuk. Program ini diadakan pada 17 Mac 2025 bertempat di SK Desa Cepaka. Sasaran utama program ini adalah untuk diagihkan kepada warga sekolah. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab, manakala penyelarasnya ialah Puan Fadilah. Bersama saya Puan Norsazila binti Selamat selaku Guru Besar SK Desa Cepaka. Puan Norsazila, apakah harapan Puan terhadap program ini? Program ini diharap dapat mengeratkan silaturahim dan bersama-sama kongsi rezeki dan menyemai sikap bersedekah di kalangan semua warga SK Desa Cepaka. Itu sahaja laporan saya kali ini. Semoga program seperti ini terus diadakan bagi manfaat bersama. Saya Siti Kristina Hani binti Mak Fauzi melaporkan dari SK Desa Cepaka.